Macam kalau kita tengok baru-baru ni sahabat saya Perdana Menteri buat satu statement mengatakan yang Johor ni negeri kaya tetapi banyak bocor. Ya, dia banyak bocor, kerajaan persekutuan yang bocorkan Johor. Ini saya cakap betul terang, saya tak nak bertapis. Kenapa? Projek-projek yang melewat-lewatkan ataupun disekatkan, saya dah alami berdasarkan dengan pengalaman saya. Bukan setakat bercakap teori. Ni praktikal. Dan apabila kita memberi hasil negeri kita 40 lebih bilion setahun dan dipulangkan balik hanya 2-3 bilion untuk nak jaga 4.9 rakyat Johor. Macam mana? Benda tu tak logik. Itu pasal saya sentiasa sampaikan, walaupun ada beberapa pihak tak senang apa saya cakap, tetapi yang penting 25% ataupun 30% Johor punya hasil patut ada di bumi Johor. Di mana benda tu akan memberi kemudahan kepada kerajaan yang mentadbir untuk mengurus negeri. Boleh berdiri dengan kaki kita sendiri. Pasal kalau tidak, sampai bila-bila kita susah.